Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunjukkan 4 jenis ikatan. Ikatan buku sila. Untuk menghasilkan ikatan buku sila, kita menggunakan kaedah kanan atas kiri, kiri atas kanan. Pertama, letak hujung tali kanan ke atas tali kiri. Dua, bawa masuk hujung tali kanan ke dalam galungan. Ketiga, letak hujung tali kiri pula ke atas tali kanan. Keempat, bawa masuk hujung tali kiri ke dalam galungan. Tarik kedua-dua tali hingga sempurna menjadi kemas. Siap. Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat tali yang sama saiz. Ia juga digunakan untuk mengikat kain anduh, balik luka dan pusat kerana mudah dibuat dan mudah dibuka. Ikatan bunga geti. Untuk ikatan ini, kita menggunakan 2 tali. Pertama, buat satu gelung pada tali yang pertama. Kedua, masukkan hujung tali kedua di dalam gelung daripada bahagian bawah. Ketiga, lilit tali kedua di belakang tali pertama. Keempat, masukkan hujung tali kedua di belakang tali pertama dan tarik sehingga menjadi ikatan yang kukuh. Siap. Ikatan bunga geti digunakan untuk menyambung 2 tali yang berbeza saiz, tali yang licin ataupun basah. Ikatan simpul manuk. Pertama, mulakan dengan membuat bentuk X. Kedua, masukkan di bawah dan naik ke atas. Akhir sekali, tarik kedua-dua bahagian hingga menjadi kemas dan kuat. Siap. Ikatan simpul manuk ini digunakan untuk memula dan mematikan ikatan. Ia juga digunakan pada tiang dan kayu dengan cepat. Ikatan silang gunting. Mulakan dengan simpul manuk pada kayu yang pertama. Rapatkan kedua-dua kayu. Lilit tali ini kedua-dua kayu. Tarik tali ini ke atas dan ke bawah. Kemudian, akhiri dengan simpul manuk pada kayu yang kedua. Siap. Ikatan silang gunting digunakan dalam membuat jambatan, menara, gadget dan menyambung kayu. Semoga video ini bermanfaat. Salam pengakap.